projek Santun Masyarakat ini kami telah sediakan satu permainan yang diberi nama Solenoid Magnetic Challenge. Solenoid Magnetic Challenge ini mengetengahkan konsep genggaman tangan kanan, hukum ampere dan induced current. Murid-murid akan pelajari konsep-konsep ini melalui kaedah eksperimen bersama kami. Dalam permainan ini, murid perlu menyediakan sendiri magnet yang menggunakan bahan-bahan yang kami sediakan, iaitu paku, wayar kuprum, bateri dan klip kertas. Berdasarkan analisis keperluan yang telah diedarkan sebelum aktiviti dilaksanakan, terdapat 3 isu yang diketengahkan. Yang pertama ialah kurang menyertai aktiviti fizik di luar bilik darjah. Seramai 57 orang pelajar tidak pernah menyertai aktiviti fizik di luar bilik darjah, jadi projek Santun Masyarakat dilaksanakan bagi memberi pengalaman kepada para pelajar tersebut untuk melibatkan diri secara aktif. Yang kedua ialah keperluan aktiviti hands-on atau eksperimen. Seramai 47 orang pelajar telah memilih bahawa mereka minat untuk belajar fizik dengan menggunakan kaedah eksperimen atau demonstrasi. Yang ketiga ialah salah faham konsep. Berdasarkan analisis keperluan, lebih 50% pelajar telah menghadapi kesukaran untuk memahami konsep fizik yang telah dipelajari. Berdasarkan analisis data daripada analisis keperluan, penyelesaian utama bagi menangani isu salah faham konsep yang dihadapi oleh 41 orang responden adalah melalui pelaksanaan program STEM Outreach Solenoid Magnetic Challenge, iaitu aktiviti kami yang memfokuskan kepada pendekatan pembelajaran aktif. Projek ini menyediakan platform eksperimen mudah dan menyeronokkan yang amat diminati oleh 60 orang pelajar bagi merapatkan jurang pendedahan luar bilik darjah. Memandangkan seramai 57 orang murid, 73% menyatakan tidak pernah menyertai aktiviti fizik sebelum ini. Melalui penggunaan demonstrasi interaktif yang digemari oleh 46 responden, murid dapat memvisualisasikan teori elektromagnetik secara praktikal, sekaligus mengatasi masalah kurangnya aktiviti hands-on serta kesukaran mengaitkan subjek fizik dengan kehidupan seharian. Integrasi elemen permainan atau kuis fizik adalah modul ini juga berfungsi sebagai daya tarikan untuk meningkatkan PDP aktif, secara langsung memenuhi aspirasi 47 orang pelajar yang menyatakan rasa lebih seronok belajar melalui kaedah eksperimen berbanding teori semata-mata. Bahan-bahan untuk menghasilkan magnet ini ialah bateri, klip kertas, paku dan wayar kuprum. Pertama, pelajar perlu melilitkan wayar kuprum pada sebatang paku. Pelajar perlu meninggalkan sepanjang 3 cm wayar kuprum sebelum melilit paku tersebut bagi memudahkan pelajar untuk mengikat pada bateri sebentar lagi.
peringatan, pelajar perlu mengikat dengan wayar kupron pada paku tersebut secara rapat dan tidak bertindih antara satu sama lain kerana faktor tersebut akan mempengaruhi daya medan magnet yang akan terhasil. Untuk menggunakan magnet solenoid ini, pelajar perlu mengikat wayar kupron tersebut pada terminal positif dan terminal negatif bateri dan memegang seperti ini. Cara bermain Solenoid Magnetic Challenge. Murid-murid perlu menghasilkan sendiri magnet solenoid dengan menggunakan bahan-bahan yang kami sediakan, iaitu bateri, wayar kupron, paku dan klip kertas. Rule ataupun peraturan permainan ini, murid perlu melilit sendiri wayar kupron pada sebatang paku dan melekatkannya pada bateri untuk mengalih keluar klip kertas yang terdapat dalam sebuah gelas dalam tempoh masa yang kami berikan. Untuk menentukan pemenang bagi permainan ini, kumpulan yang mampu mengalih keluar klip kertas tersebut lebih pantas, kumpulan tersebut akan dikira sebagai pemenang. Secara keseluruhannya, refleksi berdasarkan model IGP yang boleh dilakukan, saya berjaya melaksanakan projek STEM Outreach Solenoid Magnetic Challenge di Seseri. Saya dapat membimbing 78 orang murid melalui aktiviti hands-on yang interaktif. Mahasiswa saya berasa puas kerana dapat menyantuni minat pelajar terhadap eksperimen, namun mengakui adanya kelemahan diri saya yang ketara, iaitu perasaan gugup dan cemas apabila perlu melakukan pengucapan awam di khalayak ramai. Sebagai langkah penambahbaikan, saya telah merangka pelan tindakan yang merangkumi latihan simulasi pengucapan awam secara berperingkat dan penggunaan nota ringkas demi meningkatkan keyakinan dalam diri saya. Pelaksanaan projek STEM Outreach Solenoid Magnetic Challenge ini telah memberi impak yang mendalam terhadap perkembangan profesionalisme saya. Bermula daripada perasaan sangat gugup pada fasa awal kerana bimbang tidak dapat memenuhi ekspektasi murid, sehinggalah kepada berasa bangga dan puas hati apabila berjaya menjalankan tugas fasilitator setelah melihat respon positif dari murid-murid. Walaupun saya merasa sedikit ralat terhadap efisiensi pengurusan masa saya semasa sesi pembincangan teori, pengalaman ini secara keseluruhan telah berjaya mengasah kemahiran komunikasi, teknikal dan kepimpinan saya. Saya menyedari bahawa peningkatan minat murid terhadap STEM sangat bergantung kepada inovasi pengajaran yang seimbang antara kualiti penjelasan ilmu dan ketetapan masa yang efektif. Kita kan program ini kan daripada pagi kita start.
Walaupun penat, saya macam 15 proof kena belajar, 15 topik kita kena faham dan belajar lah. Jadi untuk saya, walaupun penat mana pun, saya rasa semua best. Saya rasa betul-betul enjoy the whole day every time. Dan cikgu-cikgu sini pun semua sporting and semua betul-betul nak ajar kami semua. Dan betul-betul dengan game pun semua best. Game untuk saya, favorite game saya adalah game yang sabar, biasa fikir dia. Semua game best. Semua game best saya. Jadi saya dengan saya harap lah, jadi lepas program STEM ni dan sama mesti semua, saya harap apa yang saya belajar hari ni saya boleh apply dalam my everyday life, dan saya boleh jawab nanti untuk periksa akan datang seperti SPM depan. Terima kasih. Belajar pasal fizik dan faham banyak benda lah hari ni. Hari ni semua cikgu sangat membantu kami semua belajar fizik dan lagi faham dengan mendalam, walaupun basic knowledge macam ni dia still